range kita punya bajet hari ni iaitu RM15. Contohnya semalam Iwan ada jumpa satu pelanggan, dia ambil nasi putih bersama nasi putih, sayur and then ayam goreng, harga dia hanya RM5.90 sahaja di kedai nasi kandar ni. Kalau macam dia ada asingkan iaitu nasi putih dan nasi berani, and then nasi berani dia macam nasi putih tadi berharga RM1.60. Kalau korang ambil nasi berani RM4.30. Kalau macam campur dengan ayam goreng contohnya RM4.3 nasi berani, and then ayam goreng dia pun RM4.3, baru RM8.6. Campur dengan sayur RM1.6 pun masih di dalam orang kata range harga di bawah RM15. Alright. Kemudian yang terakhir yang ada di tingkat 4 yang Iwan nampak yang orang kata agak menarik dan makanan yang jarang jumpa ada di food court, iaitu Sandwich Express. Sandwich Express ni sebenarnya apa yang Iwan nampak dia ala-ala orang kata Subway lah. Memang design dia adalah lebih kurang Subway, dan korang boleh dapatkan dengan harga yang murah juga di bawah range RM15, dan korang boleh dapatkan satu set, orang kata dia punya set macam Subway. Selain daripada Subway, ini adalah set orang kata macam Subway adalah brand luar negara, tapi yang Sandwich Express ni merupakan ala-ala Subway, tapi orang kita sendiri yang orang kata create benda ni. Dan korang juga kena try, sebab di Ipoh Sandwich Express ni orang kata dah famous lah sebenarnya, iaitu antaranya korang boleh dapatkan di Ion Klebang ataupun di Jalan Ikram Restoran di Ipoh. Selain daripada itu juga, hari ni Iwan diberitahu oleh staf kat situ akan dibuka cawangan baru di Sunway Pyramid di tingkat 4. Kalau korang sendiri nak rasa, kalau macam bagi yang bukan berada di orang kata area Lembah KLCC tu, korang boleh pergi ke Sunway Pyramid, and then ke tingkat 4 korang pergi kedai orang kata nama dia, bukan orang kata, memang kedai dia nama Sandwich Express. Dia ala-ala Subway. Korang boleh try makanan dia yang orang kata healthy lah untuk kita punya kesihatan. Kalau korang nak tahu lagi mana tempat yang korang boleh dapatkan makanan yang biasa makan dalam jumlah orang kata RM3 je, korang kena dengar Iwan sampai pukul 11 My Campus AM. Jom berubah bersama. Jangan lupa download aplikasi kami di Google Store ataupun di Apple Store. Korang search je My Campus Jarak Radio, dan jangan lupa komen di FB kami. Korang search je My Campus Jarak Radio, dan jangan lupa like. Alright. Kemudian Iwan lagi nak ingatkan korang semua, jangan lupa juga tweet Iwan, dan korang boleh borak-borak di My Campus AM. Korang search je dekat Twitter @MyCampusRadio, and then jangan lupa #MyCampusAM. Alright. So terima kasih lagi Iwan ingin ingatkan kepada semua yang telah mendengarkan daripada pukul 8 tadi hingga pukul 11, sebab Iwan dah share ada beberapa tempat boleh dikatakan dah 2 tingkat dah Iwan cover sebenarnya. Di tingkat 2 iaitu di Park Mall, di Signature Food Court, and then di tingkat 4 di Ampang Mall Rasa Food Arena. Ada banyak dekat setiap floor ni. Iwan dah share tempat-tempat yang Iwan rasa memang best dan ramai orang, dan harga dia dalam lingkungan bajet RM15 ke RM10 sahaja. Mana nak dapatkan? Sebab memang kalau pergi ke KLCC, kalau selain daripada fast food, kalau korang nak makan ke tempat-tempat yang macam kedai-kedai restoran Thailand, ataupun contohnya macam ada Madam Kwan ke, ataupun Little Penang, and then macam-macam lagi yang ada kedai-kedai kat atas tu yang famous, yang kalau korang pergi memang semua korang tak akan dapat harga bawah orang kata RM15 lah. Ini yang Iwan sharekan bersama korang hari ni, memang semua harga bawah RM15. Tapi tempat yang terakhir Iwan ingin sharekan dengan korang, iaitu korang boleh pergi ke Park Mall, and then di bawah sekali ada cold storage. Dekat dalam cold storage rupanya ada makanan lagi murah daripada tingkat 2 dan tingkat 4. Contohnya korang boleh dapatkan nasi berlauk, contohnya nasi bersama ayam kari, telur rebus sambal dan sayur dengan harga RM6 sahaja. Kemudian ada juga contohnya sayur, telur, ayam dan mi pun harga RM6. Kemudian yang termurah juga lagi, korang boleh dapatkan makanan breakfast, iaitu nasi lemak bersama rendang ayam, hanya RM4.90 sahaja. Dan yang paling mengejutkan Iwan, nasi goreng kampung, dan orang kata nasi goreng tu dicampurkan pula dengan mi,
Dua-dua ni berharga RM2.09 sahaja. Orang kata nak kat RM3 je korang dah boleh dapatkan makanan murah di KLCC. Kalau macam dalam cold storage sini pun ada jual, contohnya air minuman seperti air tin soya ke apa, semua korang boleh dapatkan dalam harga RM2. Contohnya kalau korang dah dapatkan air tin dalam harga RM2 dan kemudian mi dalam harga RM2.09, dan agak hampir RM5 saja korang boleh spend untuk makan tengah hari dan jimat hanya di KLCC. So agak menarik kan, sebab Iwan pun mula-mula macam pelik jugalah macam mana nak dapatkan, kalau boleh Iwan nak try cari harga yang memang orang kata kalau dapat lagi bawah RM10 tu memang orang kata lagi power lah kan. Dan Iwan amat terkejut bila tengok nasi goreng tu hanya RM3 sahaja, dan korang kena beli cepat-cepat sebab tengah hari memang selalu makanan ni cepat habis. So memang sebab dia murah dan orang akan kira selalunya yang beli dekat area situ boleh dikatakan staff banyak membeli di macam tadi Iwan dah cerita di cold storage, kemudian ada di tingkat 2 dan tingkat 4. Ini antara tempat-tempat yang selalu dikunjungi oleh orang kata pekerja-pekerja di KLCC ataupun yang tengah mendengar ni yang mungkin bakal bekerja di KLCC. Korang kena tahu kat mana tempat-tempat ataupun spot-spot yang memang orang kata jadi hot lah, macam staff-staff dekat sana makan, dan korang boleh dapatkan dengan harga yang murah. Di samping macam kita lepak-lepak ataupun kita orang kata buat assignment ke kan dekat taman tu, korang boleh juga dapatkan makanan dengan harga murah. Dan penting jangan lupa jaga kebersihan. Alright, so hari ni bagi yang dah terlepas, korang boleh nanti lihat di blog post kita orang. Iwan akan share ada menu and then tingkat berapa korang boleh dapat dan makanan apa yang best dekat tingkat 2, tingkat 4 and then di Park Mall tu. Korang jangan lupa buka website kami di www.mycampusradio.com. Alright, terima kasih kerana masih mendengar. And then Iwan ingin ingatkan besok topik yang agak menarik juga, iaitu tentang bagi tahun 2016 dengan cerita pasal kes kad ATM. Kena tukar kan. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan kad ATM, korang kena dengarkan Iwan besok hanya di My Campus AM. Alright, terima kasih kerana bersama Iwan di My Campus AM. Jom berubah bersama. Bye.